Hari ni saya nak share macam mana kita nak tukar kita punya headset ni. Ini saya ada JBL jenis Live 660. So isu dia ialah dia punya earpad dia ni dia dah rosak. Nampak dia dah menggerutu dan saya nak tukar yang baru. Oleh itu saya dah beli yang baru. Ni saya beli secara online. Okey, apa yang saya dapat ialah sebuah earpad yang baru. Okey. So kita akan buka dan pasang dia. Nampak habis dia punya ni menggelupas. So saya nak tukar yang baru. Okey. So caranya ialah kita hanya perlu umpil dari tepi ni menggunakan test pen dan kita buka dia begini. Okey. Okey, kita boleh tukar yang baru. Kalau tengok dekat sini ada L left dengan right. So kita akan tukar dengan ni right. So senang saja. So kita pasang sama juga macam tadi.